Isak kalau main dekat MU kau pun kena hantar dengan media. Ya. Kau jangan cakap Isak, Florian Wirtz sampai sekarang mana ada media hantar dia orang? Mana ada media cakap dia flop? Yang lagi best, worst signing transfer untuk season ni, diorang undi Sesko worst signing guys. Sesko worst signing tu. Berbanding Florian Wirtz yang lebih mahal, Sesko worst signing bro. Nak tengok tak news tu? Agent believe Sesko move to Man United was the worst deal on the windows. Nombor 1 Benjamin Sesko. Kau tahu tak? Florian Wirtz nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Florian Wirtz nombor 13, Alexander Isak nombor 14. Lagi mahal daripada Sesko. Dah 11 game tau. EPL dah main 11 game. Aku tak ada dengar lagi ni orang-orang media ke jurnalis cakap yang Florian Wirtz ni flop, Alexander Isak ni flop. United member tu baru main 3 game 4 game dah dikatakan flop dah. Antara nama-nama yang dikatakan flop, Andre Onana baru 4 game dah kena flop. Lagi Anthony baru 4-5 game dah dikatakan flop. Ni dah 11 game dah. Mana? Ni dah 11 game dah woi. Mananya? Tak ada pun.